Okay, Assalamualaikum geng. Avetor Novo Low boot 3 jari. 3 jari ah. 3 jari. Okay, warna main low boot. Lepas tu soket injektor dah. Soket injektor dah problem. Ni ambil tak ni? Soket injektor lama dah. Soket injektor lama dah problem. Ada kita tukar dengan soket injektor baru. Dia duduk bawah tu. Dah saat kita zoom sikit oh. Tu dia tu. Tu soket injektor dah. Kita dah tukar baru dah. Sebelum ni Honda buat exhaust dengan kita. Exhaust S-Flow. Yang mana yang nak tak biasa dengar lagi S-Flow bunyi dia lagu ni ya. Okay, nombor plate kita rahsiakan lah. Yang mana tahu-tahu yang motor ni siapa punya. Okay. Exhaust bunyi gebu-gebu ya. Orang Penang panggil gebu-gebas. Syahdu. Okay kan, untuk exhaust ni buat masalah harga dia kita masih stay 390. Tapi mungkin tak lama kot. Sebab kita dah upgrade dah. Dalam plate kita pakai tebal lagi. Sensor kita pakai cantik A. Fiber pun kita masuk lagi padat. Lagi cunnya. Bagi kita tu nak buat ada susah. Lebih kurang 5 jam nak buat untuk exhaust S-Flow macam ni. Okey, yang mana minat boleh roger kita Cairo Motor Garage.